kita tak akan tahu nilai sebenar simpanan sampai kita betul-betul berada dalam keadaan terdesak. Saya pernah dengar satu kisah benar daripada seorang ibu tunggal. Dia mula simpan emas sejak tahun 2019. Masa tu harga sekitar RM200 1 gram. Setiap bulan dia paksa diri simpan 1 gram. Kadang-kadang 2 gram bila ada lebih. Bagi dia, emas cuma simpanan kecil. Tak sangka beberapa tahun kemudian, simpanan kecil itulah yang menyelamatkan dia. Anak bongsunya tiba-tiba sakit dan perlu rawatan segera. Kos rawatan mencecah ribuan ringgit dan dia tak ada tunai sebanyak itu. Tapi dia masih tenang sebab dalam simpanannya ada hampir 70 gram emas yang dia kumpul perlahan-lahan selama ini. Dia jual sebahagian kecil sahaja. Rawatan anak selesai dan yang paling penting, dia tak perlu berhutang sesin pun. Katanya dengan mata yang berkenang, kalau saya tak mula simpan emas dulu, saya tak tahu macam mana saya nak hadapi masa tu. Emas bukan sekadar logam berharga. Ia adalah penyelamat yang kita bina perlahan-lahan tanpa sedar. Tak perlu mohon pinjaman, tak perlu bergantung kepada sesiapa, tak perlu panik bila kecemasan tiba. Tuan-puan, kecemasan tak pernah datang dengan amaran. Tapi simpanan emas buat kita mampu menghadapinya dengan tenang. Simpan emas masa tenang, sebab bila masa susah tiba, emaslah yang akan tenangkan kita. Jika tuan-puan belum mulakan simpanan emas, jom saya bantu.